Hari ini kita berada di Masjid Al-Ihsan, Langkawi. Sekitar pemandangan di luar kawasan masjid, terdapat deretan gazebo, parking lot yang sangat luas, dan ada beberapa kedai perkhidmatan serta pejabat pengurusan. Gambaran luar Masjid Al-Ihsan, Temenyong, Langkawi, Kedah. Signboard tempat duduk lelaki dan tempat duduk wanita. Dan sekarang kita menuju ke lobi utama untuk mengisi ke pekarangan kawasan masjid. Terdapat seperti apa dipanggil untuk tetamu datang naik di atas dan diangkat, dilengkapi dengan CCTV. Terdapat juga kerusi di luar untuk jemaah tetamu untuk istirahat. Terdapat penghadang pagar untuk mengelakkan binatang. Ruang koridor yang luas. Sangatlah luas dan besar. Ada tandas, cukup selesa untuk membuang hajat. Terdapat juga kerusi di luar. Terdapat kolah wuduk. Masjid Al-Ihsan. Terdapat ruang sudut bacaan, berbagai buku ilmiah, hikmah puasa, seni alam sekitar, berbagai buku bahan bacaan. Kawasan koridor yang sangat luas. Kat sini untuk bahagian muslimah, ada tanda muslimah, ada meja, ada koridor luar, ketilimba yang luas. Dan ada lagi di belah bawah ni koridor toilet for muslimah, kawasan muslimah. Masjid ini besar dan luas, serta selesa. Jika datang ke Langkawi, boleh datang ke masjid ini. Ini adalah QR code masjid ini, bolehlah berinfak. Masjid Al-Ihsan.